Dan dia ada pelat R. 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 Cuba R. Orang tak tahu je. Tak perasan. Cuba soalannya. Kalau R apa? Cuba R. R. Cuba lagu dia. Lagu Hari Raya. Sebab tu I tak suka nyanyi lagu raya. Dia tak suka nyanyi lagu raya. Raya. Sebab terlalu banyak R di dalam Hari Raya. Okey, cuba nyanyi satu lagu raya. Selamat Hari Raya. Oh, dia ada. Hari untuk kita bersukaria. Dia ada R macam saleh sikit. Tapi itu yang aku suka. Tapi antara banyak-banyak lagu yang dia perfect nyanyi. Lagu apa? Dom yang ger. Okey, dom yang ger. Okey. Okey, Rol. Ini ada soalan yang kedua. Okay. Ini betul-betul bagi aku pelik lah. Jarang-jarang berlaku. Mistik baru aku cakap, memang sebelum ni kan jadi viral. Dah viral sampai orang pun sampai berjuta. Okey, dia orang pelik. Aku nak tanya soalan ni. Macam mana laki kau ni hantar sekolah yang salah ni? Ini aku orang semua nak memang gila lah ni. Taklah, Syarul kan sibuk kan. Okay. That's time dia seorang sibuk kan. Lepas tu Rizky dah nak naik darjah 1. Semula macam fikir dengan dia, yang anak nak sekolah mana? Okay. Sekolahkan dia dekat STM 2 lah. Bincang-bincang kan. So sama dengan you punya adik. So adik you akan hantar anak kita sama. Okay, fikir macam tu. Lepas tu lama lagi lepas tu fikir, sekolah kamu Melayu ayang. Mana cakap sekolah kamu Melayu lah. Jadi I uruskan apa semua senang. Dekat rumah mak. Dekat dengan rumah mak kan, rumah mak Ana. Lepas tu fikir lagi, alamak yang sekolah kamu Melayu Padang dekat luar. Okay. Aku risau. Sebab Rizky tu dia sangat friendly. Aku risau macam, Dek, abang ada gugula. Dia datang. Risau lah. Ya, sebab dia tak kisah Padang kat luar, dia sini friendly. Tak nanti. Sebab mak dia senang digugulakan. Iki aku kenal sangat Iki tu. Memang dia tak kisah. Dia selamat. Jadi aku fikir, alamak yang dia punya Padang kat luar lah. Aisyah tengah main ada abang main. Yalah, lepas tu dia anak Syarul. Aku risau. Risau lah. Dia abang main sini. Aku tak kisah. Aku cakap dengan dia, kalau Padang dekat luar, tak apa, aku akan buatkan Padang untuk Iki. So dia bawa ke mana-mana. Banyaklah kau. Padang portable. So jadi antara dua pilihan tu, jadi aku fikir tak payah STM 2. So pergi sekolah, kita hantar walaupun jauh daripada taman tu, tapi balik adik dia uruskan apa semua. Okay lah. So kejadiannya adalah hari pertama masa dia darjah 1 tu, kita sekolah sehari. Lepas tu hari kedua cuti sebab puasa. Hari ketiga sekolah. Hari pertama aku uruskan. Aku hantar. Saya taklah anak first day sekolah, hantar masuk dan apa semua. Lepas tu dah Rizky pun dah tengok sekolah dia apa semua. Okay lah dah. Lepas tu hari kedua cuti. Hari ketiga dia uruskan. Sampai hari ketiga aku sambung. Hari ketiga kejadian itu, dia dah uruskan ambil buku, dah uruskan hari pertama sekolah apa semua. Masa tu bulan Ramadan, bulan puasa kan. Puasa yang kedua lah. Puasa pertama cuti. Puasa yang kedua tu lepas sahur tu, lepas subuh apa semua, aku cakap tak apalah yang hari ni I uruskan lah, hantar budak pergi sekolah kan. Ambil alih lah. So Iki pun pakai baju, aku ingat lagi waktu baju orientasi kan, baju orientasi warna putih, track shoot, ada tag nama apa semua. So dia pun duduk dekat seat sebelah aku tu. Aku hantar dia pergi sekolah lah. Dia pun tertidur, aku pun bawa apa semua. Sebab dalam otak kau dah fikir yang meeting tu sekolah Kampung Melayu. Kat mana? Sekolah Kampung Melayu. Aku pun bawa lah dia pergi sekolah Kampung Melayu. Aku parking kat sekolah Melayu tu. Waktu tu rembang-rembang subuh kabus, tu. Berkabus lagi pagi. Aku pun kejut. Iki dah sampai sekolah. Iki pun bangun. Mamai lah. Mamai apa semua. Lepas tu bawa beg apa semua. Dah jom Iki. Aku pun melintas jalan. Orang pun nampak aku. Syarul, Tintin. Bapak misali aku angkat tangan. Pakai plakat. Pakai kopiah. Lepas subuh. Okey, aku bawa cik. Hantar. Kan, confident lah. Guard pun cakap mak ayah tak boleh hantar sampai dalam, sampai dekat guard ni je. Aku cakap pun, aku salam Iki. Okay Iki, belajar rajin. Pesanan Iki pun tengok, okay. Aku cium dahi dia, cakap silakan Iki pergi masuk sekolah. Dia pun masuk. Iki confident wait. Confident dia masuk. Kau lagi confident. Aku confident. Bila aku tengok anak aku confident. Mestilah confident. Sebab aku kat rumah kan. Aku kat rumah, aku tengah duduk, lepas tu bunyi call.
Lepas tu aku angkat. Hello, Puan. Ya saya. Puan, anak puan sekolah tak ini? Sekolah. Aku dah risau. Okay. Sekolah, anak saya sekolah. Tapi Puan, anak puan dekat sekolah kamu Melayu. Sekolah kamu Melayu? Dah beli ya? Sebab dia tanya anak puan sekolah, aku dah risau. Anak aku hilang ke? Yelah, risau lah. Betul, rupanya anak aku kat sekolah kampung Melayu. Sekolah lain. Aku telefon Sharon. Yang, tadi you hantar anak kat mana Yang? Okay. I hantar dekat sekolah dia. Sekolah dia kat mana? Kat kampung Melayu. Kat kampung Melayu? Yang, anak you sekolah STM 2 tau. Bukan kampung Melayu tau. Jauh. Lepas tu cikgu pun call dia rupanya. Cikgu dia call aku. Cikgu sekolah Melayu tu. Hello, Encik Syarul. Ya saya. Waktu tu aku dah bersiap nak pergi mesyuarat. Masa tu ahli majlis. Jadi nak pergi mesyuarat ahli majlis tu. Cikgu tu call aku. Aku cakap, ya cikgu. Encik Syarul. Ya saya, Encik Syarul. Anak awak Iskandar Rizki. Itu anak saya. Awak tahu tak apa salah dia? Aku cakap, takkanlah hari pertama anak saya sekolah dah isap okok. Hari kedua. Dah buat salah je. Dah salah itu. Kan? Bukan anak awak yang salah. Awak ni yang salah. Salah apa ibu? Awak salah sekolah ni. Dia bukan sekolah sini. Lah, lepas tu dia call apa semua. Dah kelam kabut pagi tu kan. Tapi, kita orang gelak lu. Aku call, aku tak marah tau. Aku tak marah. Sebab okay, tak apa. First, dia kat tempat yang selamat. Dah so, kita tahu. Kau nak marah pun tak guna nak marah. Okay, so cuma aku kat rumah tak sabar nak balik. Aku nak tahu. Yelah, bapak dia dah salah. Yang si Iki tu, dia dah sekolah, first day dah tahu mak dia hantar kat mana. Hari kedua bapak kau hantar, aku cakap lah, ya macam salah sekolah je. Tapi dia tak. So aku nak tahu cerita dia. Aku kat rumah. So sebab tu ada video. Daripada point of view dia dekat rumah, video dia. Yang video aku pula. Sampai ke sekolah tu aku ambil video tu. Sampai kat bilik guru, dah pertama aku dah kena dengan granny sekolah tu apa semua. Kau mabuk aku tengok punya Iki punya muka kat sekolah tu. Toya kan. Lepas tu aku pun gelak Aku pun cakap minta maaf Iki yang salah apa semua kan. Cikgu dia keluar. Sebab tu dia terjadi video tu. Bila sampai dekat rumah, aku dah stand by dah. Sebab aku tahu dia nak balik. So aku, lepas tu aku kat rumah tu telefon adik ipar, Bi, kau tahu tak abang kau hantar Rizky salah sekolah ni? Jadi diorang pun tanya, si Iki? Aku tak tahu sebab aku tengah tunggu Gigi balik ni. So jadi adik ipar cakap, rakam nak tengok, nak tahu apa jawapan Rizky. So jadi video tu yang sampai aku buka pintu. Awal balik Rizky. Lepas tu Rizky cakap, itu yang video tu. So jadi macam tanya, lepas tu cakap, kita rasa funny sebab Rizky kata dia confident. Dia confident masuk sekolah tu. Bapak dia confident lah. Dia siap belajar. Dia masuk kelas kan? Dia masuk kelas, dia belajar sampai rehat. Waktu rehat tu. Lama tu. Baru dia tersedar. Kantin tak buka sebab kan puasa. Sekolah dia kantin buka. Sekolah yang ni kantin tak buka. Lepas tu dia tengok, dia cek Padang tak ada. STM 2 Padang kat dalam. Yelah. Yang ni Padang tak ada. Lepas tu dia tengok sebelah. Hari tu sekolah dia tak ada masjid. Cuti lepas tu besok dia sekolah dah ada masjid. Wah, cepatnya sih. Kau faham tak? Yelah, dia boleh masuk belajar sampai esok tu tengah hari sampai tu cikgu cakap anak-anak murid keluarkan tanah liat. Cikgu dah cakap dengan parents bawa. Lepas tu dia sampai, tapi tak bawa tanah liat sebab aku tak tahu. Lepas tu dia mungkin mami penat kot, tak tahu. Dia turun bawah pergi beli tanah liat. Siap pergi beli. Pakai duit yang ni. Dia beli. Main tanah liat. Siap dapat masuk. Hari kedua orientasi kan. Baju seminggu masa tu baju putih. Cikgu pula macam apa tu bahagian yang hem tak bagi tahu ke ada pelajar tambahan. Tak apalah, mungkin hari kedua baru ni kan. Sampailah bila dah nak rehat, Rizky cakap cikgu, saya rasa saya macam salah sekolah. Rizky yang perasan? Kalau Rizky tak perasan sampai balik aku risau anak aku mana. Aku tunggu tak ada. Aku risau sampai budak tu dah jam 6. Ya Allah. Sebab betul video yang aku post tu adalah aku hanya post kat TikTok aku je. So TikTok aku yang masa tu follower dalam 16 je. Lepas sebab dengan niat aku fikir nak simpan kenangan tu kat situ. So aku tak expect benda tu akan viral. Sebab before aku post, yang I boleh post tak? Kan sebab tanya dia dulu. Sebab nanti kan yelah, sometimes orang akan cakap macam mana bapak dia buat tadi. So aku tak suka benda-benda yang negatif. Sebab kita post untuk kenangan kita je. Tapi kata Syarah tu okay je post tu yang aku post. Dan aku tak tahu benda tu akan viral.
Post tu berapa million yang tengok. Lepas tu aku punya TikTok terus orang follow. Padahal kat dalam tu aku tak ada post apa-apa pun sebab aku tak main TikTok sangat. Nah, dia punya kuasa viral tu memang luar biasa. Sampai ke Indon kan? Sampai ke Indon. Sampai ke Indon berapa juta. Sampai ni kalau saya pergi mana-mana, bila orang tanya, Syarul hantar anak sekolah, hantar sekolah. Ya, masa lepas tu Rizky pun rasa impact dia tahu. Sebab bila balik sekolah ada van sekolah kan, lepas tu dia tu budak salah sekolah. Lepas tu Rizky ya saya Dia jadi influencer nak. Lepas tu dah masuk tahun kedua aku tanya Rizky orang masa ni dah tak macam dulu lah Mami. Orang dah tak ni dah Mami. Tak ada impact kan. Tapi masa yang first tu orang kena dia van sekolah ke semua kenal. Ni budak sekolah ni. Ya saya. Sampai banyak produk-produk nak datang review. Produk Kismis Minda sebab takut itulah sebab salahnya memang pertama sekali sebab kita seorang ayah kan, banyak sangat berfikir waktu tu kan, mungkin perbualan tu kita terlupa kan, terlepas pandang. Itu mungkin tapi pun sebab aku pun tak sebab yelah dia memang sibuk. Tapi yang jahatnya gelak kau tu sebab sampai WhatsApp kau yang masa Ana sambut ni masa Iki balik kan dengan Syarul kan, masa tu dah berdekah dah, sambut dengan gelak kan. Gelak kan. Yang boleh lah I tak marah tak apa. Tapi lah, kita enjoy lah dengan momen kita berdamai dengan situasi tu. Tu cakap kau ni pasangan gila lah. Tak sebab kita gelak yang macam tu dengan orang yang sekeliling yang kita selesa. Yang masa sebab kita dah yelah dia tahu aku macam mana. So benda tu aku gelak lah. Dan aku masa tu post pun tak expect untuk viral. So kita just untuk macam simpanan aku saja kan. Lalas macam ni. Dahsyat kan? Okay, baik. Ada soalan lagi? Ada soalan. Ini memang dah makin lama makin seronok lah kan. Siap. Okay, ini soalan yang seterusnya. Okay, setiap pasangan ni kadang mesti ada benda yang kau suka dan ada benda yang tak suka. Contoh, aku tak suka Ana punya macam ni, mungkin cara dia. Mungkin Ana tak suka Syarul cara dia. Sekarang ni aku nak dia orang suruh tanya apa ni yang tak suka dulu. Apa yang Ana tak suka dengan Syarul? Syarul perangai Syarul. Mungkin you dulu apa yang tak suka? Tak suka. Lepas tu baru aku tanya yang suka. Dia suka dan tak suka. Apa yang aku tak suka pasal tak suka pasal Ana. Aku sebenarnya dalam fasa mengenali tu, percintaan tu, semua aku dah kenal loh. Dah tahu dia apa yang aku tak suka pasal dia tu. Bukanlah satu benda yang besar. Cakap baik. Macam risau kan. Macam anak kucing tu kan. Jawapan you ni menentukan sama ada you tidur luar ataupun tidur dalam. Jujur Tak. Aku tak adalah benda-benda yang aku bukanlah tak suka. Benda tu benda yang boleh diperbaiki kan. Benda-benda biasa pasal perangai ke apa semua. Bila kau pun tahu kalau perempuan ni kadang-kadang suka beleting, semua bebel bukan kau je aku rasa. Betul. Semua perempuan dia suka. Tapi saya tak bebel. Dia suka meletih apa semua. Tapi ada kadang-kadang meletih tapi aku suka pasal dia pula. Tak suka. Tak, yang aku suka dia tak berlarutan. Dia sekejap. Dia sekejap taklah sampai tak ada machine gun tu apa sampai semua. nak tidur pun bahasa itu lagi. Dia sekejap je tapi bisa lah. Dia sekejap tapi bisa lah. Dia sekejap dan kita boleh counter. Dan itu proses mengenali dia sampai ke satu tahap yang apa kekurangan dia tu adalah kelebihan sebenarnya. Dan aku suka benda tu. Aku tahu kekurangan dia dia tak ada bakat menyanyi. Aku tone dia. Dan dia ada pelat R. R. Cuba Orang tak tahu je. Tak perasan. Cuba kalau R apa? Cuba R. Cuba lagu Hari Raya. Sebab tu saya tak suka nyanyi lagu Raya. Dia tak suka nyanyi lagu Raya. Sebab terlalu banyak R di dalam Hari Raya. Cuba nyanyi satu lagu Raya. Selamat Hari Raya. Dia ada. Hari untuk kita bersukaria. Dia ada macam saleh sikit. Tapi itu yang aku suka. Tapi antara banyak-banyak lagu yang dia perfect nyanyi. Lagu apa? Dom yang ger. Okay. Dom yang ger. Okay. Dom yang ger. Itu pun tak boleh. Boleh.
Ya, itu lagu dia paling perfect lah. Ya, kalau dia nyanyi, itulah lagu dia. Domingo. Okay. Girl. Okay. Tapi kelemahan dia tu adalah kelebihan bagi aku. Ya, betul. Aku suka. So, aku berdamai dengan apa yang kekurangan dia. Dan sampai hari ni, sampai ke tahap ni, aku dah belajar satu persatu. Kita melalui pasangan ni, kita 10 tahun berkahwin tu tak campur percintaan. Masa bercinta tu. Lama. Fasa tu. Dari kat situ lah fasa yang kita start mengenali apa semua. Jadi bagi aku, semua pasal dia aku dah kenal dan kelemahan dia adalah kelebihan bagi aku dan aku berdamai dengan dia. Okey. Apa yang buat tak suka pasal Syarul? Banyak yang banyak yang dalam kurungan yang tahu je tahu je. Takkanlah cerita semua kan. Sebab dia kat media sosial you kena tunjuk yang everything you happy apa semua. Betul tak kan? Betul. So nak bercerita pasal apa yang I tak suka tentang you ada di umum ada satu benda yang macam faham tak? So ada yang memang kita tak suka. Betul. tak macam tipu lagi cakap yang tak adalah I suka je semua tipu. Ada benda yang tak suka. Betul. Tetapi nak bagi tahu dekat umum tu kadang tak patut. Tak patut. Sebab balik ni baru boleh macam ni. I tak suka. Barulah dia akan dengar. Kau buat soalan tu balik rumah dia. Jadi soalan tu pada netizen yang tanya tu untuk tak suka tu sebab ada masa kita bergaduh tapi sebab dia public figure, betul, dia kena twist dia punya mood bila berdepan dengan orang. Yes. It's macam susah tau sebab kita boleh lepas bergaduh. Kan? Tak mungkin lah dalam rumah tangga tak ada gaduh. Kita gaduh. Bohong lah. Tapi dia kena tunjukkan yang everything okay dekat public. Sebab padahal inside dia tak okay. Aku suka benda macam ni. Sebab itulah banyak benda kita selesaikan dengan cara yang berbincang apa semua. Betul kata. Ada sekali tu pernah kita boleh bergaduh dalam kereta. Bertengkar ni. Bertengkar. Turun kereta ada orang nak bergambar. Kau bayang kau baru lepas bergaduh bersoal. Lepas tu takkan muka kita nak muka nak macam masa orang kan. Lepas tu peminat kan macam Syarul nak ambil gambar. Kau daripada layan. Apa khabar cik? Sihat cik kan. Lepas tu inilah dia isteri dia. Isteri ya Allah. Padahal aku pun pegang dia. Sayang. Baru boleh lepas bergaduh lagi. Sayang. Jom kita bergambar. Aku pun peluk dia. Tapi kau tahu belakang berbigat kena cubit. Hati tu. Aduh aku pun sayang. Bila bergambar tu tak settle lagi. Tak settle lagi. Layan. Kacik bibir. Sebab lelaki ni tak tahu lelaki mungkin dia ikut gaduh. Dia yang buat masalah dia gaduh dalam kereta. Lepas tu dia buka pintu, dia lari. Aku cakap apa hasil dia lari? Dia lari, keluar dia lari. Tengah gaduh ni. Masalah dia yang buat. Dia yang buat masalah. Kita bincang. Tiba-tiba dia buka pintu, dia lari. Aku cakap apa siap dia lari. Tu masa bila nak? Masa bila? Masa gaduh. Lepas tu dia masuk dalam kereta. Dah I dah okey. Aku cakap apa siap perangai kau? Kau yang buat hal. Kita bincang pasal kau. Kau lari. Kau masuk kereta kau dah okey. Aku ni apa? Patutnya aku yang kena lari. Kita okey dah okey. Kau buat masalah. Kita bincang pasal masalah kau. Kau lari. Aku macam tengah bincang ni kau lari. Lari. Lepas tu aku jauh tak jauh. Dan lepas tu apa dia lari ni? Lepas tu masuk dalam kereta dah I dah okey. Patut dia punya twist kan. Aku cakap psycho siap mamat ni. Aku kahwin dengan mamat yang psycho. Bukan psycho. Ini orang kata reverse psychology. I belajar dengan ada satu kawan aku tu. Dia buat salah. Bila dia buat salah dekat rumah dia, macam-macam dia buat. Pernah orang rumah dia sepak member I ni tengah bergaduh. Member I kena sepak tu buat macam patah. Jatuh patah macam rumah ni tiba-tiba macam kesian apa semua. Lepas tu dia macam rumah dia itulah awak buat salah lagi. Lepas tu ada lagi satu dia psycho tengah bawa kereta. Rumah dia baby apa semua bergaduh dalam kereta. Tiba-tiba dia kena stroke. Tengah bawa kereta ni. Tengah bawa kereta tiba-tiba yang kena stroke. Lepas tu orang marah, kenapa ni? Pakai tepi. Psycho. Dia pakai tepi itu lagi psycho ya. Dia pakai tepi, dia pergi dekat bus stop.
Mana ada orang kena stroke boleh keluar daripada kereta duduk kat bus stop. Video dia tengok apa hal Mama ni. Tengah stroke. Lepas tu dia tahu Mama dia buat apa. Cepatlah. Dia start kereta, dia belah. Memang I lagi psycho ya. Sebab tu you kena memilih dalam berkawan. Aku macam betul lah kan? Psycho siap Mamat ni. Betul lah member aku apa? Kita macam ni kau kena stroke. Itu cerita pasal aku. Memang cerita pasal kau lah. Kaki aku ni kat Sereng, lalih aku terus jalan hitam lah. Jalan nak pergi apa nak ni apa ni Sialang. Alih aku tu. Tapi pada otak ni mata tengok juga ni kaki kau terus Sereng. Dah lembik kan. Lepas tu yang anak aku, papa kenapa papa? Mama kenapa dengan papa? Kan? Alamak aku dah buat kena stroke. Apa dah bergelabah dah kan. Kenapa? Lepas tu dia cakap macam ini biar betul ni menipu. Sebab sebelum nikah aku psycho. Tipu-tipu lalah dah. Aku cakap lah hati kau kena betul. Sanggup masuk lalah parking kat tepi bus stop kan kan. Jadi aku betul sampai kaki dah ni seret kat bus stop. Kena stroke boleh jalan. Sampai kat bus stop. Lepas tu mengajuk tu malah naik. Psycho kan. Ingat rumah mujuk. Dia mujuk lepas tu aku tak layan lagi. Lepas tu dia kata sekarang ni kau nak naik tak naik kereta. Kita pun nak tunggu dia turun pergi guna nak tarik kereta masuk dalam kereta. Lalas tak tarik start kereta tu belah. Dia tinggalkan aku roll. Dah sudah lah hati aku. Stroke kau tu baik. Stroke kau baik. Macam mana aku nak balik. Macam mana nak balik. Dah tak ada. Begitu. You bayar dia macam ni. Lepas tu nampak orang rumah tinggal kat dia tu. Woi. Alah macam mana dah. Alah Handphone semua lah kereta. Macam mana lama dah tunggu lama dah nak tahan orang siapa nak hantar aku balik. Lalah kat setengah jam dia patah balik aku tu selamat. Dah okey Stroke dah okey. Kenapa tak bila dia patah balik kau tu? Tadi stroke kanan ke kiri? Yang salah stroke. Kan sekarang ni aku buat apa dah tak percaya dah. Dia tak percaya. Mampus. Alah itu dah dia. Rupanya kat aku pun. Tapi aku tak bayang. Aku bayang kau lari tu. Tak bayang kau lari. Aku lari. Masa kereta dah okey. Macam okey. Psycho siap Mamat ni. Aku kahwin dengan orang psycho Ya, seorangnya aku lepaskan tu dengan berlari. Masalahnya salah daripada kau. Salah daripada kau. Lari settle. Bayang cerita lagi. Bukan masalah pada anak tak kisah kan. Ni masalah pada kau. Banyak aib kita ni yang Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan seterusnya Rol. Dia orang nampak kau memang bahagia sangat-sangat. Terlalu bahagia. Jadi dia orang nak tip pasangan bahagia ni. Boleh bagi sikit tip tu. Dia macam gini lah. Baik cakap dulu lah. Yang kita bersetuju dengan sebab kita pernah berbincang benda ni. Tip kebahagiaan yang paling kunci utama. Sebenarnya aku pun belajar benda ni adalah komunikasi. Komunikasi dalam rumah tangga tu sangat penting. Betul. Sangat penting. Communicate. Dan fasa-fasa pergaduhan aku dengan rumah aku ni pun kita lalui banyak fasa. Kan? Fasa yang bila kita kaji balik komunikasi. Dan perbincangan. Dan aku pun nak bagi tahu juga kalau kau nampak kebahagiaan dekat media sosial kan, bukan aku je lah, kalau orang-orang lain pun yang kalau kau nampak mesra bahagia kat media sosial tu, sebenarnya itu adalah media sosial. Itu adalah medium untuk kita tunjukkan kebahagiaan, benda-benda yang best apa semua. Tapi kita kena fikir realiti hidup kita ni taklah seindah di media sosial. Dan harapnya korang jangan terpengaruh lah. Jangan terpengaruh bila kita nampak dia ni bahagia sangat apa semua. Bila kita tengok pasangan kita, dia tak macam gini. Hidup bukan semudah drama Korea. Hidup bukan seindah ataupun sebahagia dalam filem. Tak. Mana jangan dibanding-bandingkan dah senang cerita. Jangan bandingkan. Tengok pasangan you tengok pasangan tu apa semua dia. Tapi betul apa mana. Tapi nak bagi tahu juga kalau kau nampak aku dengan anak ni semua bahagia semua, satu benda yang aku boleh share lah ini yang kita tak pernah bagi tahu orang. Sebenarnya ada juga masalah yang kita lalui sampai nak berpisah sebenarnya.
Betul? Rumah tangga kan. Yalah, kita orang tak tahu benda tu kan. Kadang orang benda yang orang tak tahu. Tapi macam mana? Ini adalah fasa yang orang kata sangat kritikal. Bila macam sebab you tak ada communicate dalam komunikasi tu tak ada. Sebab dia sibuk. Lepas tu communicate memang totally out. Di mana perbualan hanya aku akan tanya dia, yang besok you apa projek? Ada bagi tahu projek, lepas tu dah. Kita nak jumpa dia susah. Sebab memang orang akan cakap kan serumah. Memang serumah. Tapi pagi dia dah keluar. Bila dia dah keluar, lepas tu balik, kita dah uruskan anak-anak sekolah apa semua. Lepas tu dia keluar lagi pergi kerja. Lepas tu maghrib balik. Maghrib tu adalah waktu pack di mana kita nak uruskan anak. Malam nak buka buku dia apa semua. So nak berbual, tak ada masa nak berbual tau. Lepas tu dia keluar. Lepas solat dia keluar. Ke office ke dia buat apa-apa ke apa. Balik kita dah tidur. So jadi kat mana? Nak jumpa, nak bincang tu dah tak ada. Masa tu kan. Kita cuma perbualan cakap, yang besok you apa projek, you ada kat keluar ke ataupun luar kawasan. Itu sahaja. So lepas tu bila lama-lama macam tu, so I think macam rumah tangga macam mana ni, macam tu. So ada sampai kita memang nak berpisah, di mana macam dah lah. Betul. Sampai tahap yang sangat kritikal lah. Pada aku rasa macam tapi orang nampak kita macam happy je. Sebab cakap Kak Nah biasanya kahwin dengan pelawak mesti kat rumah hari ketawa kan. Kepala otak dia hari ketawa. Tapi tu dulu lah aku tak pernah dia bangun pagi. Tapi macam dia bangun pagi. Tapi macam nak cakap cara tu proses. Lepas tu gosok gigi. Tak ada lah. Tapi itu satu proses lah. Tapi itu proses lah. Tapi kalau tak jadi macam tu nah, kadang-kadang ya ini pengalaman kita tak belajar. Jadi macam cara macam nak cakap tu, mana masa sebelum tu mungkin hantar aku. Tapi bila kita ada macam rumah dia rumah tangga, tapi kau buat hal kau, aku buat hal aku. So kita rasa macam sampai tu aku rasa macam tak boleh macam ni. Tak boleh sebab aku kahwin, aku nak happy, aku nak rumah tangga yang bahagia. Walaupun dia bukanlah bahagia macam, tapi kita nak rumah tangga tu maju. Faham? Tapi kalau kau buat hal kau, aku buat hal aku, better kita berpisah dengan cara yang baik. Kau buat kau macam tu. Sampai itu aku cakap rumah tangga ni ada sampai satu fasa yang kau boring tau. Ini yang paling bahaya ni. Bila kau rasa macam benda tu macam macam dia cakap dia bukan boring tau. Tak, sebab aku masih mengharapkan dia. Tapi bila dia still buat hal dia walaupun dah ni. So lepas tu lagi satu, jangan memendam. Sebab aku selalu macam memikirkan macam tak apalah, whatever dia buat tak apa, okey je. Tak apalah, aku comparekan dengan orang yang lagi teruk. Macam contohlah dia tak ada masa, orang lain lagi lah macam tu kan. So aku selalu, bila aku marah tapi aku fikir macam tu, so aku akan okey, so aku macam telan je. So aku telan sampai tahap aku dah tak boleh telan. Aku dah tak boleh telan. So aku rasa macam aku dah tak boleh sabar dan tak boleh telan. Benda ni macam aku tak nak. Tapi itu paling bahaya. Bila bom jangka tu yang dia telan tu meletup. Okey, baik. Jadi macam mana cara dia tu untuk nak eratkan lagi macam kan? Okey, jadi tip tu, nak tip. Okey, bila gaduh macam nak cakap sampai tahap yang maksimum, lah macam mana yang kita nak damaikan balik tu? Dalam rumah tangga ni, dalam kehidupan kita ni, ada satu masa kita akan terkena satu momentum. Momentum, sama ada momentum itu membuatkan kita terlena ataupun mengubah sudut pandang kita terhadap dunia ataupun kehidupan. Jadi bila aku kena momentum tu, di fasa yang dulu ialah bergaduhan selesai. Tak kisah. Tapi bila bom sebab masa tu, before ni macam dia nampak aku merajuk, tapi aku yang pujuk dia macam dah lah kan. Macam you apa-apa bagi tahulah masa ni, takkan nak tanya pada engkau pada kawan engkau bila waktu dia ni. Dan aku pula bercakap bila benda yang penting. Benda yang tak penting aku tak nak bercerita. Tak ada sebelum tidur tu tak ada bedtime stories. Aku nak bercakap dengan dia apa semua. Aku tidur besok pagi. Apa semua. Anak engkau selesaikanlah apa semua. Aku ada kerja aku. Aku fokus kerja aku. Engkau selesaikan anak. Sebab ni bahagian kau, ni bahagian aku. Itu yang aku tersilap. So bila aku kena momentum tu sampai satu tahap nak berpisah, aku rasa macam apa ni? Benda ni tak boleh. Kenapa tiba-tiba aku rasa lost, kehilangan boleh nampak orang yang aku sayang. Maksudnya benda yang aku sayang tu
waktu tu dah memang dia dah meletup lah. Dia kata, dah nak berpisah. Memang. Dah nak ke sampai tahap, kita nak pergi pejabat agama. Nak pergi pejabat agama ni, nak berpisah ni. Memang dah dia kata ni. Lepas tu, aku cakap, aku pandang anak aku, aku pandang semua. Aku cakap, aku kena kuat. Aku kena bertahankan rumah tangga ni. Macam mana pun, apa dia cakap tu betul, aku kena berubah. Ya. Dalam fasa tu, salah seorang ni kena berubah lah. Betul. Apa yang dia cakap tu kau kena terima kesalahan kau dan kau kena berubah. Cara kau berubah tu bukan kau cakap waktu tu dah tak ada istilah saya minta maaf dan dia akan terima. Memang masa tu memang tak ada percakapan kau. Dah ada. Yang minta maaf lah. Saya berjanji saya akan berubah. Dia because before ni you just word tapi tak ada no action. So now aku nak action. Ya. Dan itu ke fasa kau dah tak boleh minta maaf, bercakap. Kau kena tunjukkan perubahan kau yang total. Perbuatan kau kau berubah. Bukan sekadar cakap berubah. Kau kena. Babe, ambil masa yang lama, babe. Ambil masa yang lama. Tanya dia, ambil masa yang lama. Aku macam mana? Aku dah, waktu tu dah tak ada sekadar bercakap. Otak aku dah macam, okay, ni masa keluarga. Ini masa untuk anak. Ini masa untuk dia. Dia bercakap, kau kena dengar. Kau kena sentiasa berkomunikasi. Sebab kita dah kahwin, kita hanya ada suami je. Faham tak? Kawan-kawan kita dah bukanlah pulau ke apa. Tapi kawan-kawan tu yang circle je lah kan. Lepas kita nak bercerita dengan kawan, yelah suami kan. So jadi kita hanya ada dia je. So bila aku ada kau tapi kau tak ada dan kau tak mendengar, aku nak cerita dengan siapa? Betul. Sebab masalah ni berdua. Bukan orang lain. Sebab aku berkahwin dengan kau. So pasal anak semua aku kena share dengan kau. Tapi kalau kau tak ada, so aku nak kena cerita dengan siapa? Faham tak? Aku just nak dia ada. Bukannya kalau dia cakap dengan aku, contohlah dia kata yang aku tanya, yang besok you ada apa? Kalau cakap yang besok I ada jumpa YB ni, tak mungkin lah cakap tak payah jumpa. Sebab aku dah sangat faham dia. Kira tak apalah macam tu I settlekan anak. Bagi-bagi kan? Sebab dia yang tahu masa dia. Aku tak tahu masa dia. Tapi dan dia boleh cakap yang besok I tak ada apa-apa, jom kita keluar. Okay, jom. So every time aku yang tanya aku macam Sampai bila nak sebab tu aku belajar. Selepas tu aku cakap, okay, sebelum malam kita kena banyak bercakap. Kita banyak berbincang pasal anak. Sebab tu kalau kau tengok aku sekarang dengan anak, dengan dia, apa semua, bukanlah kata bila tunjuk kat media Syak duduk bahagia orang. Tapi sepanjang kita ada masalah tu pun orang pun tak ada orang pun tak tahu. Tapi bagusnya orang rumah aku adalah dia tak menunjuk kat media sosial yang curhat. Maksudnya suami aku macam gini, suami dia tak memburukkan. Itu tak mengeruhkan lagi keadaan. Waktu sedang bergaduh tu adalah yang aku sangat salute, sangat respect. Jadi adalah, tapi dia tak macam terlalu macam suami saya macam tu. Tapi betul lah, itulah rumah tangga kita hanya rahsia. Selepas daripada masalah tu, kita kena betulkan lah komunikasi. Kita kena tunjukkan effort. Apa yang bukan sekadar bercakap, kita kena tunjukkan perbuatan. Kita boleh buat perbuatan kita, tahu pasal anak, Amir tahu pasal anak. Rumah aku dah tak guna kau nak bagi bunga, kau nak bagi ada, itu fasa tu dah tak guna. Kau nak memujuk apa semua. Kita berkawan pun, you pun tahu I bukan yang macam bunga apa semua, tak ada. Tak ada. Aku bukan orang yang macam kau belikan aku ni apa semua, tak. Sebab aku selalu cakap dia yang selalu guna duit sebab dia artis. So maksudnya orang nak tengok dia. So you belilah apa, orang tak tengok aku. So aku hari ni pakai baju tu, basuh besok pakai baju sama ke apa, aku okey je. Sebab dia yang akan banyak pakai duit. Sebab dia keluar duduk lepak dengan kawan apa semua. Lepas tu dengan dia politik apa semua kan. So keluar, tak mungkin lah dia tak belanja apa mungkin kan. So jadi aku tak kisah benda-benda tu semua. So aku cakap, aku dah faham kau, tapi macam tu lah. Jadi masa tu kau ambil keputusan untuk berubah. Kau tunjukkan gerak kerja kau tunjukkan aksi kau untuk aku pertahankan rumah tangga ni. Dan memang dia kosong, memang dia dah tak rasa cinta, dia tak rasa sayang apa masa semua. Dah sampai ke tahap sampai peluang dah bagi banyak kali. Dah tawar. Memang dah tawar kalau perempuan ni kepada anda dekat luar sana. Betul. Kalau perempuan ni dah tawar, dah kosong perasaan ni, memang payah kau nak penuhkan rasa cinta tu balik. Betul. Sebab tu kita orang sampai ke satu tahap pergi ke pakar psikologi. Sampai ke sana. Sampai ke pakar psikologi. Nak tengok kadar stres kita orang dalam rumah tangga apa semua. Dan dia bagi tahulah macam ni. Dan akhirnya kita tempuh fasa ke fasa tu sampai ke tahap hari ni. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT
Belum Tapi daripada cerita ni bagus. Sebab kau ni berusaha tau. Berusaha macam mana nak eratkan. Sebab aku pergi pakar. Bukan kalau fikir lain. Yelah usaha. Sebab untuk aku dia dah macam. Betul. Tapi bukannya itulah. Macam ni salah satu tip yang kat luar. Betul. Kadang kita macam kau cakap lah. Kena berbincang. Kalau macam bila perempuan dah tawar, jadi masa tu dia dah tak, kau cakap apa tak guna, tapi kena buat. Dan aku nampak kau Rol dengan Ana sekarang, ya Allah. Bukan atas kita bersyukur tau. Sebab ni adalah satu tip juga pada yang kat luar sana. Bukan senang jaga. Betul. Kalau kau dalam fasa yang paling susah adalah fasa di mana bila kita terhasut ataupun kita tertengok media sosial dan kita banding-bandingkan, dia ni baik kan, lepas tu kita tengok pasangan kita tak macam tu. Macam aku cakap lah, hidup kita tapi I tak ada macam tengok you I sangat simple je. Kalau aku tak nak tu aku cakap. Sebab for me lelaki takkan tahu apa kau nak. So kau cakap. Masalah dia dah cakap pun tak faham. Tapi sekarang dia dah faham. Sekarang dah mula. Betul. Kadang-kadang kita tu sekarang bangun pagi aku babe, goncang susu. Tak, aku dah nampak. Kau tengok tadi, aku tengok kau punya tak, sebab masa bila kita marah tu kan, masa kita boleh marah tu, bangun pagi buat susu anak. Boleh. Tapi kita harap kita terus InsyaAllah konsisten lah. Macam kau juga, kau berlari konsisten. Sebab rumah tangga ni dia bukan soal yang sempurna. Betul. Tentang semua yang sempurna. Dia soal tentang siapa yang berjuang bila cinta tu dah tak ada. Betul. Sebenarnya dia berkorban dan dia berjuang. Bila cinta tu dah tak ada, dia berjuang. Sebab actually perempuan memang dia dah cakap, okay, hati aku dah kosong, aku memang dah tak nak. Tapi bila dia nampak effort, lepas tu terimalah, dia berubah. Lepas tu kita fikir, why not, dalam rumah tangga kan. Kan. So kita cakap, if you buat lagi macam ni lagi, mana kadang peluang tu jangan sia-sia. Kadang-kadang pasangan kat luar je, peluang tu yang ada walaupun sikit kau kena ambil tu. So sebenarnya setiap rumah tangga dia ada je masalah. Cuma dia tak dipublikkan. Cuma yang ni lah kita bercerita, tak adalah macam kadang perempuan ni kadang-kadang pasangan kadang-kadang yalah, aku pun ada pasangan aku apa semua. Kadang-kadang setengah lelaki ni tak kisah, yang penting kat rumah aku bagi makan, aku bagi duit sekian. Kadang perempuan tak perlukan tu kan. Kadang-kadang dia tak duit kau lantak, dia pun nak happy bersama family. Itu yang sebenarnya dia nak kau hargai, communicate tu je. Betul. Kadang-kadang beras aku dah bagi semua cukup, sebab semua cukup. Sebab aku bukan tak faham kerja dia, aku faham memang kau sibuk, tak ada masa. Baik. Kenangan yang tak boleh kita lupakan yang kita ceritalah. Kenangan tu sebenarnya aku dengan Ana ada satu persamaan. Kita ada satu persamaan yang menjadikan dia satu kenangan yang tak tahu nak indah bagi kita ke atau sengsara bagi benda tu, aku tak tahu apa. Persamaan kita adalah kita tak boleh bela binatang. Binatang takut.